Bengkel dakwah digital ni best ke? Apa kata mereka yang dah join? Sejak saya dalam dakwah awam bermula 2001, saya rasa inilah antara kursus yang paling saya suka. Saya memikirkan dia adalah satu peluang untuk meneruskan amal jariah kita. Mungkin kita nanti kita akan meninggal, dan insyaAllah meninggal adalah dakwah digital yang kita usahakan, insyaAllah. Dan ianya menjadi satu jariah yang berpanjangan untuk sebagai bekal kita di sini kelak, insyaAllah. Alhamdulillah kita semua dapat hadir dalam kursus yang saya rasa memang awesome. Yang mana kalau kita lihat pada hari ini, saya memang ada belajar sikit-sikit, tapi bila dalam bengkel dakwah digital AI ini, saya rasa dia perlu disebarluaskan lagi kepada semua dai, sama ada dai secara full time ataupun separuh masa, kerana dia dapat membantu memahamkan kepada masyarakat, dan terutama sekali kepada masyarakat yang non-Muslim. Hari ini bila kita lihat kenapa berlakunya Islamophobia ni, kerana mereka tidak mengetahui apa yang kita laksanakan itu ada satu tindakan atau tanggungjawab kita. Tetapi bila mereka tidak ketahui, maka kita menyalahkan mereka. Sepatutnya kita kena memahamkan mereka terlebih dahulu. Bila mereka faham, baru mereka boleh menghormati kita. Sebab tu, saya nak ajak anda join Bengkel Dakwah Digital. Next Gen Dai dikuasakan AI. Dalam bengkel ni, anda akan belajar cara paling mudah dan step by step buat konten dakwah walaupun zero experience. Macam mana nak guna AI dengan etikanya, dengan hikmahnya, berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau anda nak dakwah anda, pergi lebih jauh di platform digital, klik link yang tertera dan daftar sekarang. Kita buat dakwah di dunia digital sama-sama, insya-Allah.